Tahukah kita ketika kita sedang tidur dengan lena, ada insan yang sanggup menggadaikan nyawa demi memastikan negara kita terus aman? Novel yang akan saya ulaskan hari ini mengisahkan keberanian insan-insan hebat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi seindah puisi. Saya Aini Sofia binti Muhammad Asmawi dari Sekolah Kebangsaan Teluk Pasu. Hari ini saya ingin mengulas sebuah novel yang sangat menarik bertajuk Armada Berdarah Demi Negara Yang Kucinta. Novel ini ditulis oleh Haida Kamaruzaman dan Burni Safinas. Buku ini diterbitkan oleh Blink mengandungi 120 muka surat dan dijual pada harga RM12. Melihat kulit buku ini sahaja sudah membuatkan saya berasa seolah-olah berada di medan peperangan. Warna merah melambangkan keberanian dan pengorbanan, manakala imej serta kapal perang membangkitkan semangat patriotisme. Novel ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Ka yang sejak kecil lagi sudah bercita-cita menjadi anggota tentera laut di Raja Malaysia. Impian itu bukan sekadar angan-angan. Beliau sanggup berlatih bersungguh-sungguh di maktab tentera diraja, walaupun latihan yang diterima sangat mencabar. Kah belajar menjadi seorang yang berdisiplin, berani dan sentiasa mengutamakan negara. Setelah bergelar anggota tentera laut, beliau ditugaskan menjaga keselamatan perairan Malaysia. Namun, tugas itu bukan mudah. Beliau perlu berhadapan dengan ancaman lanun, penyelundup dan musuh yang sanggup melakukan apa sahaja untuk mengganggu keamanan negara. Setiap operasi penuh dengan debaran. Setiap keputusan boleh menentukan antara hidup dan mati. Adakah Kaha berjaya menyelesaikan misinya? Jawapannya ada dalam novel ini. Watak yang paling saya kagumi ialah Kaha. Beliau seorang yang berani, tabah, berdisiplin, tanggungjawab dan sangat cintakan negara. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, beliau tidak pernah mengalah. Bagi saya, Kaha ialah contoh seorang wira yang sanggup berkorban demi keamanan negara. Novel ini mengandungi banyak nilai murni. Antaranya ialah patriotisme, keberanian, disiplin, kerjasama, pengorbanan dan ketabahan. Novel ini juga mengajarkan kita supaya menghargai jasa anggota keselamatan yang sentiasa menjaga keamanan negara. Tanpa mereka, mungkin kita tidak akan dapat hidup dengan aman seperti hari ini. Apa yang paling menarik perhatian saya ialah jalan ceritanya. Setiap bab dipenuhi dengan aksi yang mendebarkan. Bahasa yang digunakan mudah difahami. Penulis juga berjaya menggambarkan suasana peperangan dan kehidupan tentera dengan begitu jelas sehinggakan saya berasa berada bersama mereka di tengah lautan. Novel ini bukan sekadar cerita aksi, malah menyuntik semangat cintakan negara dalam diri pembaca. Sebagai kesimpulan, saya sangat mensyorkan novel Armada Berdarah Demi Negara Yang Kucinta kepada semua murid kerana novel ini bukan sahaja menghiburkan, malah mendidik kita menjadi insan yang berani, berdisiplin dan menghargai jasa keamanan negara. Saya memberikan 5 daripada 5 bintang kepada novel ini. Akhir kata, bangsa yang membaca ialah bangsa yang berjaya. Marilah kita membaca hari ini untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.